wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nazrin Mawidza binti Muhammad Nazrin Shah daripada Kru TV PSSSK Agama Syekh Ahmad. Saya kini berada di luar Dewan Al-Ghazali sempena liputan majlis peluncuran kempen Galakan Membaca peringkat negeri Sarawak. Kempen ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik. Tujuan kempen ini adalah untuk memupuk minat membaca dalam kalangan warga sekolah serta menjadikan amalan membaca sebagai budaya harian yang menyeronokkan. Saya Fafa, seorang penulis daripada Triple F Enterprise. Hari ini saya bersama pengurus kami mempamerkan bahan bacaan secara general. Kami punya genre adalah general. Kita ada menerbitkan buku terbitan kanak-kanak, buku ilmiah dan buku untuk pusat semula sekolah. Majlis peluncuran kempen Galakan Membaca peringkat negeri 2025 telah berlangsung dengan penuh meriah dan signifikan, mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam memperkukuh budaya membaca dalam kalangan warga pendidikan dan masyarakat. Majlis berprestij ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Encik Omar bin Haji Mahli, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Turut hadir memberikan sokongan padu ialah Encik Alta, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP JPN Sarawak serta Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin, Pegawai Pendidikan Daerah Sri Aman. Dalam ucapan perasmiannya, Yang Berusaha Encik Omar menekankan bahawa membaca merupakan asas kepada proses pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi teras utama kepada reformasi pendidikan. Beliau turut menyeru agar budaya membaca terus dipupuk dalam kalangan warga pendidik serta menekankan peranan penting yang perlu dimainkan oleh guru dan ibu bapa dalam menyemai minat membaca sejak usia muda. Penganjuran majlis ini merupakan hasil kerjasama erat antara Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman yang berjaya menjayakan acara ini sebagai platform strategik untuk menyemarakkan semangat cintakan ilmu dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat setempat. Mempunyai harapan yang sangat besar kepada semua murid di negeri Sarawak khususnya dan juga di Sri Aman ini khasnya, terutama sekali sekolah adik Nazrin ini untuk melihat membaca ini sebagai satu amalan harian dalam kehidupan seharian. Kerana dengan membaca kita akan menyuburkan pemikiran kita dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru. Apabila setiap kali kita membaca, kita mendapat ilmu yang baru. Dengan ilmu yang baru, kita gunakan untuk meneruskan kehidupan kita. Saya untuk program Galakan Membaca ini diteruskan dari semasa ke semasa. Kalau boleh diteruskan pada bila-bila masa sebagai satu amalan untuk pelajar. Sebab membaca ini adalah jambatan ilmu. Membaca ini adalah kunci kepada ilmu. Dalam kita nak membina diri kita sebagai seorang pelajar, nak membina diri kita sebagai seorang warga negara yang berguna. Majlis ini diharap dapat menjadi titik tolak kepada pelaksanaan pelbagai inisiatif membaca di seluruh negeri Sarawak. Seterusnya, memperkukuhkan matlamat untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berbudaya membaca, celik maklumat dan mampu bersaing di peringkat global. Saya, Nazrin Mawidza binti Muhammad Nazrin Shah,
Dan saya Sharifah Izaranul Karina binti Wan Habib melaporkan untuk TV Al-Karyawani, semasa dan informatif.